Anda ingat pokok cuma berdiri diam? Salah. Di bawah kaki anda sedang berlaku perbualan paling sibuk di dunia yang kita panggil Wood Wide Web. Di bawah tanah, pokok-pokok bersambung antara satu sama lain melalui rangkaian kulat mikroskopik yang dipanggil mikorizа. Ini adalah kabel internet alam semula jadi. Melalui rangkaian ini, pokok yang besar dan tua atau ibu pokok boleh hantar nutrien dan gula kepada anak pokok yang kekurangan cahaya matahari. Bukan itu saja, kalau ada serangan serangga pada satu pokok, ia akan hantar isyarat amaran kimia melalui rangkaian kabel bawah tanah ni ke pokok-pokok lain. Hasilnya, pokok jiran akan mula kuatkan sistem imun mereka sebelum serangga tu sampai. Dunia bawah tanah ini adalah sebuah sistem perkongsian yang sangat kompleks. Mereka tak bersaing. Mereka saling bekerjasama untuk pastikan seluruh hutan kekal hidup. Jadi, lepas ni kalau anda jalan dalam hutan, ingat ada WhatsApp gergasi tengah sibuk berjalan di bawah tapak kasut anda. Agak-agak, apa yang pokok tu tengah sembangkan pasal kita?